berkenaan dengan produk Magnetic Aura. Assalamualaikum Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mel apa khabar? Alhamdulillah. Hari ni Hajah macam ada kesempatan yang lebih gitu dapat sampai ke konti hari ni. Alhamdulillah Mel, akak sampai ke konti hari ni walaupun kita dah 24 hari berpuasa ya Mel, tapi nampak masih alhamdulillah cergas, segar ya, dan tengah hari ni dah 12 ni memang keadaan panas Mel Betul, di minggu-minggu terakhir tetapi dengan menggunakan Magnetic Aura, alhamdulillah akak nampak sihat, segar dan dapat menjalankan tugas seharian dengan sempurna. Alhamdulillah. Okey, dan semua sedia maklum produk Magnetic Aura sebenarnya ada 4 produk keluaran dari Magnetic Aura. Yang pertama kita ada minyak terapi, ada sabun, kopi dan juga madu. Jadi seperti biasa, kepada yang masih lagi tak tahu apakah dia Magnetic Aura, silakan Hajah. Terutama sekali saya ucapkan selamat berpuasa kepada semua warga Magnetic Aura di seluruh negeri Johor, khasnya amnya seluruh Malaysia, dan kepada warga Best One Offer, selamat berpuasa. Semoga anda di luar sana sihat dalam menjalankan tugas seharian. Dan di sini saya kita menggunakan Magnetic Aura dapat membantu Mel ya, dapat membantu perjalanan kita seharianan, perjalanan kita di dalam dalaman dan luaran semasa menjalani ibadah puasa ini Mel. Kenapa Mel ya? Kerana minyak yang disebutkan tadi, minyak Magnetic Aura adalah minyak tu terdiri daripada bunga matahari, cecair magnetik tanpa alkohol dan pewangi, cecair magnetik yang formulanya daripada UK dan pewangi tanpa alkohol. Di mana cecair magnetik ni berfungsi Mel, dia membantu mengimbangkan semula cas badan dan juga melancarkan perjalanan darah. Seterusnya akan membawa oksigen dan vitamin yang secukupnya ke seluruh tubuh badan kita Mel. Jadi seandainya kita ambil Magnetic Aura ni, sapu di nadi-nadi sahaja Mel, sapu luaran sahaja, dan selepas itu simpanlah di kocek kita, bawa ke mana-mana dengan, sebab botol dia kecil Mel. Botol dia hanya 15 ml dan dia mengandungi cecair magnetik yang di mana boleh mengimbangkan balik badan kita Mel di mana bila badan kita ni imbang, daripada positif dan negatifnya terimbang, kita akan jadi sehat dan segala oksigen dan segala vitamin-vitamin yang kita makan subuh tadi Mel akan masuk ke seluruh tubuh badan kita dan kita akan sehat menjalani ibadah puasa. Itu minyaknya Mel, hanya RM29.90 sahaja, dan simpan di kocek, bawa ke mana-mana, insya-Allah anda akan sentiasa segar dan sihat semasa menjalankan ibadah puasa. Dan begitu juga dengan sabun Magnetic Aura, di mana sabun ni kita gunakan setiap kali kita mandi Mel ya. Gunakan sabun ni berbentuk sebagai pembersih tubuh badan kita, kerana dia ada ekstrak kolagen, ekstrak daun sirih dan juga dan juga cecair magnetik yang mana akan mengimbangkan semula perjalanan darah kita. Dan dia juga kerana dia ada ekstrak kolagen, dia akan membersih kulit kita Mel, terutama kulit wajah kita Mel. Di mana satu, dia akan menghilangkan jeragat, kedua dia akan menguatkan rambut kita, di mana potong sedikit sahaja, masuk di dalam shampoo atau campur dengan air buihnya tu, gosokkan ke rambut seperti kita buat shampoo, insya-Allah akar rambut kita akan kuat Mel. Di samping itu juga dia menghilangkan bau badan, kerana dia ada ekstrak daun sirih. Jadi tubuh badan kita pun segar Mel, tak berbau masa bulan-bulan puasa ni kan. Kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik. Dan juga dia sebagai berfungsi selain daripada mencerahkan kulit, menghilangkan jeragat, jerawat, kemudian hilangkan bau badan, dan juga dia menghilangkan keputihan bagi wanita-wanita.
di mana gunakan sahaja seperti pencuci wanita ya Mel. InsyaAllah keputihan anda akan hilang secara perlahan-lahan. Dan juga kita segarlah Mel. Jadi disitulah fungsinya sabun Magnetic Aura ni. Walaupun dia kecil, hanya berharga RM19.90, tapi saya pakai sebulan tak habis Mel. Kena pandai Mel, kena potong sedikit, masukkan dalam air kan, jadikan dia buih, dan buihnya tu boleh digunakan untuk menghilangkan sakit-sakit badan. Jadi di situ kelebihannya minyak terapi magnetik, sabun terapi Magnetic Aura Mel. Guna sedikit, kesannya banyak. Kesannya ya bagus. Bagusnya pagi-pagi tu Mel, mandi dengan sabun Magnetic Aura, dan malam juga mandi. Sebelum kita nak tarawih tu kita mandi kan, insya-Allah Mel, kita akan segar, sihat buat tarawih kan. Dan kemudian kita sapulah minyak terapi Magnetic Aura di nadi-nadi kita, dan bawalah minyak terapi tu di dalam kocik kita. Okey, ada lagi 2 produk, iaitu kopi aja dan madu. Kopinya ni pula berfungsi cukup bagus Mel. Di mana kopinya terdiri daripada 1 kotak. Harganya RM39.90, tetapi sekarang masih promosi berharga RM35. Dan di mana dalam 1 kotak tu ada 15 sachet, di mana 1 sachet dikali dengan 20 gram. Dan dia mengandungi bunga pakma. Bunga pakma di mana dia menyembuhkan luka dalaman dan pengecutan. Tongkat ali dia bertindak pancair dan memecahkan kolesterol. Mengkudu bertindak sebagai menstabilkan suhu badan kita. Raja satung bertindak sebagai pembersih jantung, paru-paru dan organ dalaman. Dan halia padi buang toksit. Misai kucing mencuci usus dan mengawal gula dalam darah. Di mana orang kencing manis Mel boleh minum kopi ni Mel ya, sebab dia ada misai kucing untuk mengawal gula dalam darah. Dan juga ubi jaga untuk menambah tenaga cecair lutut dan tulang belakang, apatah lagi di bulan puasa ni Mel. Ambillah seceh dia tu dah pagi selepas kita makan. Ambil 1 kopi, kemudian dicampur dengan madu Mel. Memang sedap Mel. Minum air dia, madu dicampur kopi, sebab madu keluaran Magnetic Aura juga memberi kesan yang baik kepada tubuh badan kita. Selain dia daripada menyembuhkan segala penyakit dalaman, madu kan, dia ada cecair magnetik yang menambahkan lagi pengaliran darah di dalam tubuh badan kita dan menjadikan kita sihat. Dan juga kopi ni boleh menurunkan berat badan Mel. Bulan puasa dah turun balik 1 kilo Mel. Di mana saya akan minum pagi dan juga malam sebelum kita pergi tarawih ke, selepas kita berbuka. Ambillah 1, atau malam-malam sambil-sambil tengok musabakah ke kan, sambil-sambil tengok TV kan, sambil-sambil tu kita ambillah secawan kopi Magnetic Aura dicampur dengan madu. InsyaAllah anda akan segar. Boleh buat kerja 1 malam Mel. Boleh buat kerja 1 malam, esok kita boleh buat kerja. Kita sihat Mel. Lebih-lebih lagi antara 10 malam terakhir yang dinantikan. Dan kita boleh beribadah 1 malam seandainya anda menggunakan, cubalah. Kalau tidak percaya, anda cuba beli dan minum kopi Magnetic Aura ini, dan juga madu Magnetic Aura, di mana 1 strip hanyalah di 1 kotak 30 Mel. Kalau beli 1 strip hanya RM1.50 Mel. Murah, tapi khasiatnya Mel, dan khasiatnya cukup bagus untuk kita menjalani ibadah puasa seharian ni. Apatah lagi sekarang Mel, dah ujung-ujung Ramadan. Hari ni dah 24 Ramadan ya Mel ya. Di mana ada 6 hari sahaja lagi. Kita ni nak berbeli belah, nak beli baju, beli kuih lain anak-anak kan. Tapi kalau tak sihat macam mana Mel? Sekarang ni semua tunjuk je kan aja. Sekarang tunjuk aja, tapi sekarang kan berasak-asak dekat angsana, dekat mana sekali berasak-asak kan. Dan tapi kita gunakan Magnetic Aura, relax aja Mel. Jadi kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan seronok bershopping. Dan semua sedia maklum, ada promosi bulan Ramadan yang dah habis pada 22 Ramadan yang lepas. Betul Mel. Mungkin ada promosi yang lain pula aja. Yang mana yang sudah lepas tu Mel ya, yang selepas sampai 22 Ramadan yang kita janjikan puan ya untuk mereka, dan digantikan sama ada dengan wang atau dengan digantikan produk. Pihak syarikat sedang menguruskan
kan, tunggu sahaja bonus anda di hari raya. Dan juga kita masih lagi membuka talian ya, buka talian dan buka promosi RM200 untuk potongan 30% ya, di mana anda membayar RM200 untuk produk 5 minyak ya, 3 sabun, 1 madu, 1 kopi dengan potongan 30%, dan juga RM50 untuk duit ahli seumur hidup. Bermakna seandainya anda masih berminat untuk menjadi pengedar magnetik aura, kita buka sehingga 26 Ramadan. Ada 2 hari lagi, Mel. Betul. Boleh lagi anda untuk berniaga selepas Ramadan atau nak bagi hadiah pada keluarga ke. Macam-macam cara boleh, Mel. Okey, kalau puasa nak pergi membeli belah, tapi kalau raya nak pergi berjalan dengan saudara mara pun kena betul, pakai Mel. juga. Seandainya anda hari raya kan, anda nak berkemas rumah, pagi-pagi raya tu nak anak-anak memasak dan semua nak diuruskan, tentu nak bertenaga kan, Mel? Betul. Jadi seandainya kita bertenaga, kita akan sehat menyambut hari raya dan seronok lagi berjalan. Tak sabar minggu depan je sebenarnya ni. 4 hari je lagi, Mel. Okey, Hajah, dan bagaimana agaknya nak dapatkan produk magnetik aura ni? Okey, untuk mendapatkan produk magnetik aura ni, di samping itu, Mel, kita masih membuka talian ya. Seandainya anda di sana yang masih inginkan sampel ya, sabun magnetik aura dengan pliers dan CD, SMS ke talian saya 012 770 2954 012 770 2954. Tapi seandainya saya lambat menghantar, jangan marah. Sekarang nak raya kan. Betul. Mungkin saya terlewat sedikit menghantar kerana banyak sangat SMS yang saya terima. Mungkin saya tak dapat melayani panggilan anda ya, tapi SMS dengan saya insya-Allah. SMS lah ke